Bolehkah mendoakan keampunan buat orang kafir yang sudah wafat, seperti ibu bapa, kaum kerabat? Mendoakan keampunan buat orang bukan Islam yang mati dalam keadaan kufur adalah dilarang. Kerana apabila sudah jelas mereka mati dalam keadaan kufur, maka itu adalah bukti ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya Allah telah tetapkan mereka mati dalam keadaan kufur. Ini bukan dengan kehendak kita, bukan dengan keinginan kita, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang itu akan mati sedemikian. Berbeza kalau masih hidup, tidak salah untuk kita mendoakan supaya mereka diberikan hidayah. Tetapi andainya kita dapati bahawa kesudahan dia orang itu mati dalam keadaan kufur, maka di situ kita kena faham dan akui bahawa takdir Allah mengatasi segala-galanya. Ya, benar dulu kita mungkin harapkan dia supaya seperti manakala ibu bapa kita misalnya yang bukan Islam dan seumpamanya, semestinya kita mengharapkan supaya mereka terima hidayah. Tapi kalau mereka mati dalam keadaan kufur, di situ kita kena sedar bahawa itu adalah ketentuan Allah, bahawa mereka mati dalam keadaan kufur. Kerana Allah lebih tahu siapa yang layak mati dalam keadaan Islam dengan siapa yang layak mati dalam keadaan kufur. Allah lebih tahu, dan kita tidak boleh mendahului apa yang Allah telah tetapkan.